sejahtera. Saya Nordala Atika, wartawan TV PSS Ratu. Pada hari ini, sekolah kami sedang mengadakan majlis persaraan untuk seorang insan yang tidak asing lagi dalam warga sekolah, iaitu Encik Azli bin Rodi. Allah, Ya Rahman Ya Rahim, kami titipkan juga ukhuwah dan persahabatan kami dengan Cikgu Azli. Cikgu Azli ada kenalan. Saya pun ada kenalan di kampung. Keluarga kami pun ada kenalan. Pelajar semua kan? Dan akan menjadi kenangan manis untuk saya sepanjang 7 tahun terakhir ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bertemu bual bersama kami. Kalau tidak keberatan, boleh saya tanya 3 soalan Cikgu? Boleh. Okey, untuk soalan pertama, sepanjang Cikgu bergelar guru, pastinya banyak pengalaman Cikgu telah lalui kan? Ya. Apakah pengalaman yang Cikgu tak dapat lupakan sepanjang menjalani tugas sebagai seorang pendidik? Pengalaman ni banyak. Kalau pengalaman dari segi akademik ni, cikgu sangat happy dan sangat seronok bila bekerja dengan pelajar sains yang ambil jurusan lukisan kejuruteraan. Sebab mereka ni lebih kepada jurusan yang kerja tangan, hands on. Jadi banyak mereka belajar lah, dan saya pun banyak belajar dari mereka. Pengalaman-pengalaman yang baru yang saya timba daripada kelas tersebut lah. Untuk soalan kedua, sebelum Cikgu benar-benar meninggalkan alam pekerjaan, apakah pesanan terakhir yang Cikgu ingin sampaikan? Saya tak banyaklah nak pesan, tapi cuma satu sajalah. Bagi kelas di bahagian depan, pelajar-pelajar yang bahagian depan, hanya dengan ilmu saja tidak mencukupi lah. Mereka perlu pada lain-lain bidang seperti bidang-bidang entrepreneurship, jati diri kan, dan paling penting mesti ada akhlak yang tinggi. Satu orang yang berilmu tanpa akhlak, dia tidak akan berjaya. Tapi orang yang ada akhlak yang tinggi dan sistematik dalam kerja, maka dia akan berjaya. Soalan terakhir, apakah perancangan Cikgu selepas meninggalkan pekerjaan? Sebenarnya cikgu tak ada lagi lah dia punya perancangan yang yang memang dah committed nak buat benda-benda tu. Tapi cikgu adalah perkara-perkara macam nak buat bisnes kecil-kecilan kan, vending machine, ataupun vending machine untuk sabun, kan, masuk koin, keluar dia punya sabun. Cikgu. Ya, okey. Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih. Kami doakan Cikgu Azli diberikan kegiatan yang Pergi ke taman memetik melati harum di waktu pagi.
Jasa cikgu tanpa hati-hati menjadi kerangan di hati kami. Terima kasih Cikgu Azli. Jasa dan pengorbananmu pada SMK Lagi Muda akan sentiasa di dalam ingatan kami. Kongsian kita pada hari ini, jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Assalamualaikum dan bye-bye.